Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan yang terafdal akan korban itu unta, kerana bahawasanya dagingnya terbanyak daripada lembu, dan kambing kemudian maka lembu, terbanyak daripada lembu dan kambing kemudian maka lembu atau kerbau, kerana dagingnya terlebih banyak daripada kambing kemudian maka biri-biri kemudian maka kambing, kerana bahawasanya biri-biri terlebih baik dagingnya daripada kambing. Jadi muka surat 225 daripada bawah 3 baris kita jawi. Jadi alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah, sebanyak-banyaknya kita lafazkan, kita panjatkan lafaz kepujian dan kesyukuran kehadrat ilahi yang telah melimpahkan kurniaan nikmat yang terlalu banyak kepada kita, yang sama ada nikmat yang umum ataupun yang khusus. Yang mana yang khususnya pada pagi ini, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu kembali walaupun di alam maya ni, untuk kita meneruskan lagi pengajian kita ni dalam panggil siri makna daurah yang berkaitan hukum hakam mengenai korban, ataupun dalam bahasa Arabnya yang kita bahaskan minggu lepas, udhiyah. Udhiyah dia ada udhiyah tasydid. Kemudian boleh baca juga adhiyah. 4 wajah. Kemudian ada pula 2 wajah yang lain pula, dahiyah dan dihiyah. Ada 6 lughat. Ada ni bahasa ni. Yang mana ni udhiyah itu dia kena kepada binatang korban. Ma yuzbahu, barang yang disembelihkan. Tadhiyah, proses menyembelihkan gerban, itu tadhiyah. Jadi ni alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung maknanya bacaan kita Sabilal Mubtadi yang kita pilih kerana sesuai dengan daurah yang kita rancangkan ini, iaitulah mengambil 4 sesi yang insya-Allah kita akan baca sebanyak 1 helai, makna 2 muka surat untuk 1 sesi selama 1 jam setengah lebih-lebih kurang ni. Insya-Allah ni kita akan teruskan lagi sambungan kepada bacaan yang minggu lepas. Kita telah berjaya menyelesaikan 2 PP lebih sikit ni. InsyaAllah kita akan sambung hari ini mengenai
perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan korban. Jadi bila dia sebut korban di sini, maksudnya kena kepada binatang yang dikorban itu. Masuk korban maknanya binatang yang dikorban. Jadi korban di sini kita ulangi sekali lagi, maknanya perbuatan korban itu ialah ihraqud dami, menumpahkan darah. Itulah hakikat perbuatan korban. Menumpahkan darah dengan niat yang tertentu, niat yang khusus. Bukan sebaran menumpahkan darah. Menumpahkan darah bukan pergi, bukan bunuh orang. Menumpahkan darah ni maknanya sembelihkan akan binatang korban itu. Itu dalam kitab-kitab Arabnya sebut iraqatud dam. Iraqatud dam maknanya secara harfiah, secara literalnya, terjemah dia menumpahkan darah. Tapi bila mari kepada bahasa Melayu kita, menumpahkan darah itu biasa digunakan untuk orang panggil salim, membunuh, berperang. Itu bukan begitu maksud dia. Itu kita sudah faham. Cuma ayat makna iraqatud dam. Hakikat perbuatan zakat, holabui kepada mustahikin. Puasa, imsak. Semaya maklumlah segala perbuatan perkataan kita buat. Itu kadang-kadang kalau ditanya pelajar-pelajar kita lah, kita ambil pengalaman bersama dengan pelajar. Dia tak tahu perbuatan ibadat tu yang mana. Zakat, mana perbuatan zakat? Kalau ditanya, zakat perbuat kita menholurkan, memberi kepada mustahikin, itulah perbuatan zakat. Puasa makna kita imsak, menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi begitulah bandingannya. Jadi kalau korban ini, mana tadhiyah, perbuatan tadhiyah, bergerban itu ialah menumpahkan darah maksudnya. Menumpahkan darah dengan niat yang tertentu pada waktu yang tertentu, bukan sebarang waktu. Waktu dia ada tahdid dia, waktu dia. Tu. Selepas daripada naik matahari segala yaumun nahar 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah ayyam min tasyrik, itu waktunya. Tepak boleh sebarang tepak. Jangan tepak yang dimarahi oleh orang tanah orang, janganlah. Kubah habis darah belum ke apa, tak boleh lah. Tepak tepak kita sendiri, tepak tu yang diizinkan. Tu. Dan pada hari ini perlu mendapat lesen, perlu mendapat itu ini keizinan daripada pihak kerajaan, itu semua tu dia panggil tambahan idafi, perkara-perkara tambahan untuk kita dapat menjayakan orang panggil program korban ini. Tu. Baiklah, kita sambung kepada bacaan yang kita telah baca saat ini. Itulah baris yang ketiga daripada bawah, kitab yang Jawi. Kalau kitab Rom itu kita tak tahu sebab kita dah pergi kitab Jawi. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, sabda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu Kalimantan Selatan. Daripada orang panggil ulama Banjar. Etnik Banjar ni banyak melahirkan. Kelahiran etnik Banjar ni banyak. Makna kelahiran ulama banyak daripada etnik ini. Tu. Dan di antaranya kitab ini suatu kitab yang besarlah juga pengaruh dia. Dan kita ambil kitab ni kerana huraian tu agak terperinci berbanding dengan kitab Matla'il Badrain. Jadi kalau Matla'il Badrain tu boleh saja kita buat dalam masa 1 sesi, 2 sesi begitu je. Tu. Jadi alhamdulillah lah makna kita bertemu jodoh dengan kitab ini di bahagian korban ini, yang insya-Allah kita akan mendapat maklumat-maklumat yang sangat terperinci. Kerana kitab Jawi ni dia ambil kitab ini seumpama ni kitab Sabila Mubtadi. Dan sebandingannya ialah kitab Bugyatul Tullab bagi Syekh Daud Al-Fatani. Jadi mereka ini mengambil daripada kitab-kitabnya besar-besar, kitab-kitab Arab. Yang kita orang awam tidak belajar. Dan pelajar-pelajar pun tidak belajar. Tak sampai kepada tahap mempelajari kitab-kitabnya besar. Seperti kitab Tuhfah, makna kitab Tuhfah bagi Nihayah bagi Syekh Ramli. Kitab Majmu' Imam Nawawi paling top, paling tinggi sekali lah bagi Imam Nawawi. Itu kitab Majmu'. Jadi itu tempat ambilan-ambilan pengarah kitab kita bermakna makna huraiannya agak membedah ke dalam dan juga terperinci. Jadi alhamdulillah lah sebab apa? Sebab jarang-jarang pelajar-pelajar sendiri berkesempatan untuk belajar kitab yang seumpama lagu ni. Yang seumpama ini, jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama menelah dan juga mempelajari. Orang panggil bab korban ini melalui kitab yang daripada ulama-ulama Nusantara kita yang terkenal, sebagaimana Syekh Muhammad Al-Banjari ini adalah pelopor kepada penyelarasan kiblat di asalnya di Kalimantan, di Banjar itu. Begitu kita di Nusantara itu jauh daripada Mekah, jadi ada isu tentang arah kiblat itu zaman dahulu.
Jadi zaman kita sekarang ini ada kemudahan-kemudahan. Mana internet itu ada aplikasinya itu lainlah cerita dia. Jadi zaman-zaman dulu, bukanlah zaman dahulu sangat tahun-tahun orang panggil belum ada internet lagi. Jadi berlaku banyak orang panggil masjid-masjid sendiri banyak yang telah tersasar daripada arah kiblat. Pada permulaan peletakan asasnya tidak begitu, tidak ada orang yang benar-benar mahir, atau yang mahir pun boleh jadi tersilap. Di Syekh Muhammad Arsyad Ar-Banjari ini mempunyai perhatian yang besar sebab dia antaranya kerana kebolehannya dan dia mempunyai ilmu, orang panggil ilmu falak, maka begitu perhatiannya kepada, dan itu keperluan umat Islam. Salah satu daripada syarat sah sembahyang itu ialah itu maknanya mesti tahu arah kiblat, menghadap kiblat. Baiklah, sebagaimana yang telah kita baca minggu lepas, kita berhenti pada kata sebelum daripada kita baca tadi. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan yang terafdol akan korban. Korban makna binatang korban. Korban itu maksudnya ialah binatang korban. Jadi yang paling afdol, binatang korban yang manakah? Makna yang sifatnya macam mana? Yang paling afdol. Itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Yang terafdol akan korban itu unta. Jenis hayawan korban yang paling afdol, dan hayawan korban, binatang korban ini dia tersakak kepada 6 ataupun 4 lah mengikut kita ni Pak. Kerana biri-biri dan kibas itu dia tak ada sebut, itu masuk dalam kambing. Ini binatang na'am dia panggil, binatang na'am. Jadi binatang itu ada binatang yang makan, nama dia binatang sayd, binatang perburuan. Termasuklah burung, itu binatang perburuan. Jadi binatang gerban ini ialah binatang yang diternak, tapi bukan sebaran, bukan semua ayam, itik, tak boleh. Ayam itu ada mazhab Ibn Abbas, kita bagi tahu dah minggu lepas. Di dalam kitab Matla'il Badrain ada sebutkan perkara itu, dan menurut teman saya yang belajar sekali dengan saya dulu daripada Kemboja, mereka menamalkan dengan bergerban dengan ayam sebab di sana susah, tak ada duit, orang nak beli lembu tu, tak cukup duit, jadi mereka buat dengan ayam daripada tak buat langsung. Tapi di tempat kita tak perlulah kita bergerban dengan ayam. Kerana tempat kita tu mudah, hanya kesanggupan kita untuk membelanjakan sedikit daripada duit PT kita untuk orang panggil kepentingan dan manfaat kita lah sebenarnya untuk meraih pahala, dan akhirnya menjadi kenderaan sebagaimana yang kita baca minggu lepas hadis Nabi kata, maknanya binatang di atas sirat itu kita akan, binatang gerbang kita akan menjadi kenderaan kita. Dohaya itu jamak kepada dahiyah. Itu akan menjadi orang panggil matoya, makna kenderaan kita di akhirat kelak. Bagaimana sempurna tak sempurnanya binatang gerbang kita, itulah yang kita akan naik kenderaannya. Jadi yang terafdol akan korban, binatang korban itu ialah unta. Limadha? Kerana apa? Kenapa unta adalah yang terbaik, yang terafdol? Jadi binatang korban itu unta, lembu, kerbau, kambing. Ada 4 disebut di sini. Kemudian biri-biri, kibas masuk dalam kambing. Kerana bahawasanya dagingnya terbanyak daripada lembu. Jadi daripada takrir ini, daripada kenyataan ini, kita sudah nampak dah. Dia matlamat, maksud daripada gerbek ialah daging yang paling banyak. Dia berbeza dengan zakat. Zakat maksud dia lain pula, itu akan ada. Nanti kita akan baca. Kenapa? Maknanya orang panggil, di sana ada lembu yang bunting tidak memadai pada gerban. Lembu yang bunting ataupun unta yang bunting, binatang yang bunting mengandung, hamil, tidak memadai, maksudnya tidak sah. Tidak sah pada nak buat binatang gerban. Sebab itu dikira aib. Salah satu daripada syarat gerban itu kena sunyi, makna bebas daripada aib. Maka bunting itu dikirakan sebagai aib sebab binatang yang bunting itu daging dia tu akan jadi rosak sedikit. Dia akan jadi mutu, kualiti daging dia akan jadi berkurangan. Jadi tetapi dalam bab zakat mengeluarkan zakat binatang yang dalam keadaan bunting itu memadai, sah. Kerana itu akan ada nanti huraiannya. Kerana bak gerban itu dia nak kepada daging.
Tu ada pun bab zakat ni nak kepada nasal membiak bertambah-tambah. Tu. Daging hok gerben ni dia bukan masuk bertambah. Maknanya gemuk kau banyak daging, makan habis sedekah ke mana habislah sekat tu. Tapi zakat ni maksud dia supaya harta itu berkembang. Bertambah banyak. Maka kalau yang buntin itu satu kelebihan, bukannya aib. Itu insya-Allah kita akan bicarakan tentang aib binatang gerban yang tidak memadai, tidak sah untuk dibuat gerban. Jadi yang paling afdal ialah unta kerana unta paling banyak daging. Terbanyak daging daripada lembu. Daging unta lebih banyak daripada lembu. Ya, kita yang tidak ambil bicara, yang tidak beri perhatian, yang tidak terlibat dengan binatang unta lembu ni, boleh jadi kita tak tahu. Kalau orang tanya, mana banyak daging lembu dengan daging unta, kita tak boleh nak jawab, kita tak tahu. Tapi bagi orang panggil orang yang terlibat dengan perkara ini, apatah lagi ulama-ulama dulu dia turun padan. Banyak membuat perumpamaan dalam kitab-kitab tasawuf dengan hayawan harimau, ada harimau bintan, ada harimau akar, tak sama sifat dia. Jadi dulu tidak ada National Geographic. Kita sekarang belajar daripada National Geographic, nak tahu perangai binatang. Tapi maknanya ulama-ulama dulu dia kaji sendiri. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahasanya daging unta itu lebih banyak daripada daging lembu. Itu perhatian, istiqra', penyelidikan. Bukan dia kata saja, tidak. Kita ni ambil kenyataan makna riza yang telah dibuat eksperimen oleh orang-orang dahulu. Jadi mengikut pemerhatian mereka, daging unta adalah lebih banyak daripada daging lembu. Maka dalam bab gerban ini yang menjadi titik kelebihan itu ialah dari sudut dagingnya banyak, mana gemuk, berkualiti. Sebab tu lagi kerana buntin itu bila binatang buntin, dia daging-dagingnya di sekitar bahagian tempat hamal, maknanya peranakannya itu dia akan jadi sedikit berkurangan kualiti. Macam kita luka, kita berkudis. Macam kita berkudis, daging tempat kita berkudis itu dia akan jadi rosak. Dia akan jadi punah. Begitu juga binatang. Binatang pun kalau dia berkudis besar sangat, banyak sangat. Dagingnya, kawasan daging, bahagian daging yang rosak tu dia akan jadi lebih melebar, lebih banyak. Jadi maksudnya, itu. Dalam bab gerbe, fokusnya ialah terhadap banyaknya daging. Begitu. Jadi sebab itulah kita, hadis yang sebelum daripada ni, azimu duhayakum. Hadis yang kita baca minggu lepas. Perbesarkan akan binatang gerban kamu. Sebab dia akan jadi matoya. Makna matoyakum, makna akan jadi binatang tunggangan kita di atas fa'inha ala sirati matoyakum. Jadi azimu duhayakum. Itu di antara illah ni makna alas. Kenapa binatang gerban tu nak yang gemuk, yang besar bukan kerana kita nak makan daging dia tu banyak ni, bukan tapi kerana makna di sana kelebihan dan manfaat di sana yang binatang ini akhirnya dia akan jadi kenderaan kita jadi terlebih banyak dagingnya daripada lembu dan kambing. Maknanya unta lebih banyak daging daripada lembu dan kambing. Kemudian daripada unta maka lembu. Lepas daripada unta ialah lembu atau kerbau. Ni atau tu maksudnya pilihan, bermakna antara lembu dan kerbau itu pilihan, maknanya tertib keduanya tidak ada. Sama ada kerbau ataupun lembu ataupun kerbau. Kerana dagingnya terlebih banyak daripada kambing. Itu sangat nyata lah. Daging lembu lebih banyak lembu, daging seekor lembu lebih banyak daripada seekor kambing. Itu sangat nyata. Tapi unta pun, sebab kita ni kita melihat unta sekarang dalam zoo. Ataupun orang panggil kalau kita pergi ke Mekah ada ladang unta, boleh tengok di sana. Jadi setelah kita melihat baru kita tahu saiznya berbeza dengan lembu. Jadi di sana bolehlah kita agak, kalau begitu daging unta ni lebih banyak. Kita tengok begitu pun nampak. Tengok secara zahir kasar begini pun makna kita akan nampak perbezaannya. Adapun sebelum daripada kita melihat unta tu makna kita tak tahulah. Jadi kalau dah ulama mengatakan daging unta itu lebih banyak daripada daging lembu, itu kita terimalah itu
mereka kata tu berdasar kepada fakta. Maka lembu atau kerbau kerana dagingnya terlebih banyak daripada kambing. Kemudian maka biri-biri. Lepas daripada apa tu? Biri-biri. Lepas daripada lembu atau kerbau. Dia biri-biri dulu. Kemudian maka kambing. Jadi unta, lembu atau kerbau, biri-biri, baru kambing. Biri-biri itu pula ada kibas. Jadi biri-biri lebih afdal daripada kambing. Kerana bahasanya biri-biri terlebih baik dagingnya daripada kambing. Bukan masalah banyak sikit. Tapi daging biri-biri terlebih baik dagingnya daripada kambing. Jadi mengikut tuai kitab kita ni, itu adalah pernyataan ini berdasar kepada kajian mereka. Jadi kita tak boleh nak iktiraf. Dia kata, saya berakhir kambing pada biri. Saya lebih suka kambing daripada biri-biri. Itu syai'un akhar, suatu benda yang lain. Jadi maknanya para ahli ulama mengatakan daging biri-biri itu lebih baik daripada daging kambing. Soal kita lebih berahi, lebih suka daging kambing daripada itu lain cerita. Dan kita tak payah sangguh. Jadi daging biri-biri rupanya mengikut kajian ulama dulu maknanya lebih baik daripada daging kambing. Kemudian maka yang bersyarikat daripada unta, iaitulah 1 bahagian daripada 7 bahagian seekor unta. Itu makna yang bersyarikat. Maksudnya 1 ekor kambing lebih baik daripada 1 bahagian daripada seekor lembu daripada 7 bahagian tu. Tu. Tapi kalau kita ni gerba kambing seekor jadi sore lah. Tempat yang jadi sukanya gerban ramai-ramai. Jadi kalau seekor lembu, tempat kita seekor lembu, 7 orang mengambil bahagian. Jadi situ ada orang panggil unsur, orang panggil. Kita tu jadi semangat lah. Suasananya lain. Tapi itu soal yang lain. Syai'un akhar. Itu tidak menjadi kriteria atau ciri-ciri kelebihan dari sudut hukum syarak. Jadi yang kita bersyakat 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu itu. Itu mana kurang berbanding dengan seekor kambing. Jadi baik seekor kambing lagi. Maka yang bersyarikat daripada unta itu, kemudian maka yang bersyarikat daripada lembu. Jadi yang bersyarikat daripada unta 1 bahagian daripada 7 bahagian seekor unta. Kemudian yang bersyarikat daripada lembu, mana 1 bahagian daripada 7 bahagian dalam seekor lembu tu. Atau kerbau lah itulah juga. Dan 7 ekor daripada biri-biri afdal daripada 7 ekor kambing. Yalah kalau seekor tu pun makna ada perbandingan. Maknanya seekor biri-biri lebih baik daripada seekor kambing. Jadi 7 ekor biri-biri tentulah juga hukum jamuknya yang samalah. Lebih baik daripada 7 ekor kambing. Dia baik biri dengan kambing ni. Tapi dia ialah kita orang Jawi lah barangkali lebih utama ke kambing dengan biri-biri ni. Tu. Kadang-kadang mana biri-biri mana kambing itu lebih popular. Itu tak apalah nak ayatnya. Dari segi kenyataan daripada para ahli ulama kita, maknanya biri-biri itu lebih baik dagingnya. Dan 7 ekor kambing afdal daripada seekor unta. 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor unta. Dia dari segi harta pun, dari segi harga pun sama juga. Jadi kalau satu bahan daripada lembu, seekor kambing itu agak mahal juga. 7-800. Kalau tempat kita sekarang lah harga sekarang. Berbanding dengan satu bahagian itu pun jugalah 7-8 juga. Jadi 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab apa? Sebab bertambah qurbah. Yani ihraqatud dami itu berlaku 7 kali. Perbuatannya lebih banyak, maka aksaru fi'lan itu afdal. Barang yang terlebih banyak perbuatan itu adalah lebih afdal. Jadi sembelihnya 7 kali.
Kalau 7 ekor kambing berbanding seekor unta sekali sembelih je. Tu. Jadi korbannya bertambah. Dengan sebab itu 7 ekor kambing afdal berbanding dengan seekor unta ataupun lembu. Itu nisbah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab banyak darah yang ditumpahkannya. Banyak darah yang ditumpah, bukan darah tu makna banyak kali darah ditumpahkan. Maksudnya sembelihan itu banyak kali. Tu. Qala muallifur rahimahullah taala itu afdaliyah. Afdaliyah makna keutamaan dari sudut jenis binatang korban. Bagaimana pula orang panggil yang berkaitan dengan sifat-sifat yang lain. Dia ada lagi sifat-sifat. Hak sani dari sudut jenis. Maka kata muallif kita rahimahullah taala, bermula warna korban yang terafdal itu ialah putih. Maksudnya binatang korban yang berwarna putih itu lebih afdal daripada binatang korban yang berwarna lain daripada putih. Tu. Dari sudut warna ada kira-kira juga. Tu. Jadi maksudnya kita nak sebagai orang Islam, maknanya kita kena usahakan yang terbaik yang kita mampu. Kalau kita mampu yang lebih baik, silakan kita buat yang lebih baik. Jangan kita tarbiyah diri kita untuk memilih yang paling kurang. Jangan. Dengan cara pemikiran kita kata tak apa, asalkan buat sudah cukuplah. Itu tak boleh begitu. Tak boleh itu maksudnya bukan berdosa. Makna kita tidak boleh ajar sifat ataupun sikap begitu. Sentiasa kan ajar tarbiyah kita untuk buat yang terbaik. Jadi bagi orang yang sudah ada persiapan untuk sentiasa buat yang terbaik, maka bicara afdaliyah ini mendapat perhatian dia. Bicara afdaliyah. Bicara afdaliyah makna cara tentang yang mana lebih afdal, yang mana lebih baik. Sebab kita dituntut buat yang terbaik. Tu yang kita mampulah. Hok kita tak mampu tak ada apa dah. Jadi warna korban yang paling afdalnya, yang tak afdal itu ialah putih. Warna putih. Kalau lembu warna putih. Kalau kambing warna putih ada. Tu. Itu bukan ubah. Tu. Jadi kalau kita ni tak molek mana-mana afdal. Kalau manusia lah yang berambut hitam dengan berambut putih. Baik rambut hitam lah. Kerana rambut putih tu walaupun muda lagi maksudnya penyakit. Ataupun tua. Tu. Tapi binatang gerban rupa-rupa maknanya yang putih tu lebih afdal daripada yang warna lain. Tu. Nombor satu dari sudut warnanya ialah putih. Kemudian maka kuning. Kuning tu bukan kuning makna kuning apa nama? Kuning biasa ni dia kuning tu dia nak pergi ke merah lah sikit kuning lagu tu lah kuning. Tu dia panggil kuning binatang lagu tu Jadi warna korban afdal putih, kemudian maka kuning, kemudian maka kelabu. Itu kena ingatlah. Jadi cara dianya kita tulis semula. Kita buat tertib. Tak kira lah macam buat carta. Makna tertib afdaliyah min haisul launing. Daripada sekira-kira warna. Kemudian maka kuning, kemudian maka kelabu nombor 3. Kemudian maka merah nombor 4. Kemudian maka belang putih dan hitam dengan hitam. Tu dia. Dia kalau kuda belang lembu belang tak ada Tapi ada juga yang agak mana ada belang-belang di antara putih dengan hitam. Ini jari sikit ada. Ada maknanya berbelang makna putih dan hitam. Tu. Kemudian maka hitam saja-saja. Mana hitam? Maka kuning. Maka baru kuning kok mana pula maka naik di atas pula semula maka hitam sekat tu jadi kita naik baca atas pula kuning tu nombor 2 kuning maka hitam hitam tu duduk belakang sekali dan yang laki-laki saat ni hitam sekat tu warna-warna jadi nampak-nampak hitam tu yang paling debek lah dari sudut afdaliyah min haisul launi daripada sekira-kira warna tu. Dan yang laki-laki terafdal daripada yang bining. Mana? Laki-laki makna jatuh.
unta jatuh, kambing jatuh, lembu jatuh lebih afdal daripada yang bining. Bining tu maknanya perempuan lah. Mana lebih afdal daripada tino, lembu tino, kambing tino. Kenapa? Kerana ini dalam bab zakat. Dalam bab zakat nak banyak daging. Dalam bab zakat. Dalam bab gerbang ni. Ada pun kalau dalam bab zakat nak orang panggil yang paling subur untuk membiak. Jadi yang laki-laki nak membiak macam mananya. Dia hanya menjantani yang bini itu bukan hak milik tuan dia, hak milik orang lain. Jadi, dalam bab gerban, jatuh lebih baik daripada bining, yakni perempuan, maknanya tino. Yang belum beranak, kalau yang bining ni pula, maka yang bini, yang belum beranak, yang belum beranak lagi. Oh, supaya jugalah. Anak dara dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan anak lain, beza. Banyak perkara beza. Dari segi kesihatannya, kecergasannya, dia kerana melahirkan anak ini, itu menggerakkan seluruh urat saraf, seluruh tubuh badan. Yang ada sebegitu banyak. Jadi urat saraf dia penuhlah setiap kali beranak. Mana kan tidak suatu benda yang besar keluar melaluinya. Dengan sebab itu, kalau binatang ni yang betina, belum beranak lagi itu lebih afdal. Kerana daging dia comel. Yang bini itu yang belum beranak ni. Apa pula? Langkau pula. Langkau pula. Semula. Dan yang laki-laki makna yang jatuh. Binatang gerbang yang jatuh. Terafdal. Lebih afdal daripada yang bini. Tapi ada kaid. Itu pun selama tiada banyak ia menjantan akan yang bini. Betul lah. Betul lah kata binatang gerbang hok jatuh lebih baik daripada yang betina. Tapi kalaulah jatuh tu banyak berjatuh akan yang bini, maka tidak lagi. Tu. Acak sangat makna dia menjantani akan yang bini. Dan jika banyak ia menjantan, jadi kebalikannya, dan jika banyak ia menjantan akan yang bini, maka yang bini yang belum beranak terafdal daripadanya, daripada jatuh tadi. Kalau binatang gerbang itu banyak sangat kuat nafsunya, banyak menjatuh, maka yang bini itu lebih afdal. Mana yang betina, binatang gerbang yang betina itu lebih afdal daripadanya. Tapi yang mana? Yang belum beranak. Maknanya binatang gerbang hok bini yang belum beranak. Itu lebih afdal daripadanya. Daripada yang jatuh atau laki-laki. Dan yang gemuk terafdal daripada yang kurus. Itu semestinya lah. Dan itu poin yang utama. Mana yang gemuk terafdal daripada yang kurus. Itu kerana nak kepada daging lah. Daging lebih banyak. Maka seekor yang gemuk terafdal daripada 2 ekor yang kurus. Sehingga begitu. Satu ekor binatang gerbang yang gemuk banyak dagingnya. Itu lebih afdal berbanding dengan yang kurus. Dan jika ada bagi keduanya itu warna yang afdal sekalipun. Sama-sama afdal dua tu. Satunya gemuk, satunya kurus. Yang gemuk itu lebih afdal. Atau ada keduanya itu laki-laki. Sama jatuh. Sekalipun satu gemuk, satu kurus. Maknanya lebih yang gemuk juga. Kerana korban dengan yang gemuk itu tanda membesarkan korban. Itu dia. Maka telah terdahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyuruh dengan membesarkan korban. Yani azimu dhahayakum fa innaha matayakum fi sirati matayakum. Dan sebagaimana kisah siapa dia? Kisah anak Nabi Adam Habil dengan Qabil. Allah Taala uji dengan korban. Habil korban dia ialah makna binatang yang gemuk.
yang besar. Dia korbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qabil seorang petani. Jadi korban dianya ialah tanaman dia sayuran, buah-buah makna yang tidak berapa, tak berapa subur, tak berapa besar. Lalu Allah Ta'ala reject, tolak korban daripada Qabil. Allah Ta'ala terima korban daripada Habil. Jadi itu satu isyarat kepada kita. Jadi Allah Ta'ala tahu hati kita. Ikhlas tak ikhlas. Jadi ialah maknanya orang yang berkorban dengan yang lebih besar, lebih banyak itu. Itu maknanya kalaulah bukan kerana unsur-unsur keterpaksaan, bermakna itu satu amal yang khalis, yang ikhlas. Jadi maknanya itu yang gemuk. Itu maknanya lebih afdal. Jadi maksudnya bila kita tu korban dengan yang gemuk, itu tanda kita membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasalli lirabbika wanhar. Dan gerban olehmu. Tanda kita membesarkan Allah Ta'ala dengan ibadat gerban ini. Dengan bahawa kita, diseru kita dengan berkorban. Itu kita jawab. Makna menyahut. Seruan daripada ilahi untuk berkorban. Maka telah terdahulu hadis Nabi SAW pada menyuruhkan dengan membesarkan korban. Sebagaimana hadis yang kita baca saat ini. Azimu dhahayakum fa innaha matayakum fi sirat. Kerana bahawasanya fa innaha kerana bahasanya ia adalah binatang, maknanya fa innaha ala sirati matayakum. Karena dia di sirat kelak akan menjadi matayakum, kenderaan kamu. Jadi seekor binatang yang menjadi kenderaan kita yang sempurna sifat-sifat dia. Itu yang sepatutnya kita usahakan. Syahdan bahawa syarat korban itu jika ada ia daripada unta. Hendaklah ada umurnya genap 5 tahun. Kalau unta dia nak 5 tahun. Kalau unta. Unta genap tahun dia ialah 5 tahun. Dan jika ada ia daripada lembu atau kerbau atau kambing, maka hendaklah ada umurnya genap 2 tahun. Supaya lembu, kerbau dan juga kambing. Kurang-kurangnya makna 2 tahun. Dan jika ada ia daripada biri-biri, maka hendaklah ada umurnya genap setahun sahaja. Biri-biri setahun, ingat. Kalau biri-biri setahun sahaja. Kalau kambing 2 tahun. Tetapi, di sini dia letakkan tahdidnya berdasar kepada umur. Tahdid mana sempadan-sempadan tu. Tetapi jika sudah menggugurkan ia akan giginya dahulu daripada genap setahun, biri-biri ni. Biri-biri, biasanya berlaku pada biri-biri. Biri-biri ini tak cukup setahun, tetapi dia telah menggugurkan gigi dia. Gigi dia dah orang panggil gugur gigi. Cabut dah gigi dia. Walaupun tak sampai setahun, itu memadai. Memadai. Jika sudah menggugurkan ia akan giginya dahulu daripada genap setahun, maka iaitu memadai. Makna sah dah. Itu untuk biri-biri. Biri-biri tengok semua bersalin dekat gigi dia. Bunyi ngebek lain tu sikit warna ni. Bunyi sengar sikit ni. Cek tengok, weh lah. Maknanya cabut dah gigi, gugur dah gigi depan dia. Jadi tak cukup lagi setahun. Itu pun boleh dia, memadai. Dia salah satu. Cukup tahun ataupun gugur gigi. Dan lagi disyaratkan bahawa hendaklah korban itu selamat daripada aib. Tu. Mestilah dia tu selamat daripada aib. Jangan ada aib. Jangan ada aib yang mengurangkan dagingnya. Tengok. Jadi ianya berkaitan dengan daging. Korban ini dia berkaitan dengan daging. Jadi apa-apa yang mengurangkan daging, aib apapun yang mengurangkan daging, itu menjejaskan. Pada bagaimana tidak memadai. Bermaknanya kalau aib itu tidak bersangkut paut dengan daging, maka tak menjadi hal. Takut orang panggil jadi menjejaskan. Orang panggil kualitas.
Maknanya kuantiti atau kualiti daging. Tu. Maka hendaklah ada umurnya genap 2 tahun. Biri-biri makna genap setahun. Dan lagi disyarat hendaklah korban itu selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Tafriqnya, tu maka tafriq. Maka tiada memadai jika ada korban itu berkudil. Berkudil ni makna berkudis. Itu satu bahasa, sebutan berkudil. Ini kan bahasa Banjar. Tu dia. Ini bahasa Banjar. Kalau kencing itu disebut sebagai kemih. Dan Sabah, orang Sabah dia sebut kemih, kencing ni. Dia sebab Sabah tu dia selatan, Kalimantan Selatan, makna Banjar. Jadi bahasanya dekatlah ni. Tu. Jadi kalau binatang gerban, lembu, unta, kambing, mana unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri kibas ini yang berkudis, bila dia berkudis, daging yang di sekitar dia tu rosak. Tu. Sekitar kudis, apalagi kalau kudisnya besar, semakin tu maka tidak memadai. Itu setengah aib korban yang menyebabkan orang panggil kurang dagingnya. Daging dia tak berkurangan dari sudut orang panggil jumlahnya. Ataupun boleh jadi berkurangan bila berkudis, maka dia mengambil tempat akan jadi kecut situ. Jadi daging pun hilang dengan begitu ya. Tu. Dan jika sedikit kudilnya, sikit je pun aib juga. Aib yang menggugurkan mana amal ini. Lagi diharapkan hilangnya sekalipun. Walaupun kudis dia tu kira-kiranya boleh hilang. Sekalipun itu tidak memadai juga. Iktibar masa sekarang. Tu. Kerana bahawasanya ia membinasakan akan dagingnya. Situ poin dia. Membinasakan daging dan mengurangkan qimah. Qimah makna harga. Otomatik lah. Bila kurang daging, kuranglah harganya. Tu. Maka itu tidak memadai pada berkorban. Tu. Syahdan tersebut dalam Majmu' Imam Nawawi. Naqal daripada segala sahabat. Syafi'i radhiyallahu an. Ini daripada sahabat Imam Syafi'i. Bahawasanya tiada memadai yang buntin. Tu. Jadi yang dinakalkan daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Siapa dia nakal? Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi nakalkan kata binatang gerban yang buntin itu tidak memadai. Tidak memadai maknanya tidak sah untuk buat gerban. Tu. Tidak memadai ia buntin akan korban. Kata Syekh Azra'i dan menjazamkan dengan dia. Menjazamkan, memutuskan dengan dia. Dengan apa yang dinakalkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' sana. Syekh Abu Hamid mengatakan, orang panggil menjazamkan kata betul lah pandangan tu. Dan segala mereka yang mengikutkan dia, mengikut Abu Hamid, Syekh Abu Hamid, intaha, selesai dah. Tu daripada Majmu'. Dan iaitulah yang disahkan oleh Syekh Syarbini juga di dalam Mughni. Mughni Labib maknanya mengesahkan pandangan ni juga. Tu. Dan yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar lagi itulah. Dan Syekh Ramli dalam Tafah Ramli dan Nihayah Tafah dalam Syekh Ibn Hajar, Nihayah Syekh Ramli. Tiada memadai kerana bahasanya buntinnya itu dibilangkan aib yang menegahkan akan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disebutkan oleh maknanya
apa nama yang maknanya juga dikira dibilangkan aib pada mabik. Nah tu. Dia Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Syekh Ramli dalam Nihayah. Ibn Hajar dalam Tuhfah. Tiada memadai kerana bahawasanya buntingnya itu dibilangkan aib yang menegahkan akan korban juga. Dan sebenarnya telah dinyatakan oleh ulama bahawasanya bunting itu dibilangkan aib pada mabik dan sedekah. Dalam bab jual beli, dalam bab sedekah itu adalah aib. Ada pun yang disebut oleh Ibn Rif'ah pula. Di dalam kifayah, dalam kitab kifayah, bahasanya yang bunting itu memadai akan gerbang pula. Ini yang disebut oleh Ibn Rif'ah. Itu dalam kitab kifayah. Dalam kitabnya itu makna dia sebut memadai binatang gerbang yang bunting. Apa dia kata memadai? Kerana ada pun yang disebutkan oleh Ibn Rif'ah di dalam kifayah bahawasanya yang bunting itu memadai akan korban, kurang dagingnya itu dijabar dengan dia dijabar dengan datan anaknya di dalam perut. Ni bagi siapa dia ni? Ibn Rif'ah. Ada pun pandangnya terdahulu aib pada gerbang maknanya tidak sah binatang bunting dijadikan gerbang. Sebabnya dia mengurangkan daging tu, daging. Tapi kata Ibn Rif'ah, dia kata air sah. Sebabnya kekurangan daging pada hamil yang menanggung, yakni binatang yang hamil. Kekurangan daging pada hamil itu dijabarkan, ditampung dengan datan anaknya di dalam perut. Kedatangan anak dia dalam perut itu menjabar, menampung kekurangan dia. Maka iaitu ditolakkan akan dia oleh segala ulama. Ibn Rif'ah kata, kalau demo kata bunting itu aib, menguraikan daging dia. Lepas tu dia beranak, bagaimana? Itu bukan menguraikan, bertambah. Itu dia. Namun ulama, majoriti ulama menolak pandangan ini. Saat ni makna reject dah saat ni. Tu. Ditolak akan dia oleh segala ulama dengan bahawasanya yang demikian itu menyalahi akan yang mangkul daripada segala sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apa yang dinakalkan daripada sahabat, maknanya pengikut Imam Syafi'i mengatakan tidak begitu. Maknanya anak dalam perut tu tak boleh nak jabar, nak tampung kerosakkan pada daging ibu dia tu. Tu tak ada. Dan lagi katanya kurang dagingnya itu dijabarkan daging anaknya itu. Itu ditolak akan dia. Tu oleh mereka itu. Ini ulama. Dengan bahawasanya terkadang tiada hasil jabar dengan yang di dalam perut. Jabar ni maknanya dijabarkan. Panggil menati itu makna tak ada kesal. Kerana apa? Kerana keadaannya alaqah juga. Dalam bentuk alaqah japung baru. Iaitulah alaqah ni apa dia? Yang tergantung makna darah. Sekumpah darah yang tergantung. Maka iaitu darah bukan daging lagi. Dia dalam 40 hari yang pertama kehamilan. Itu dalam bentuk nutfah. Yang kedua makna alaqah. Masuk 18 makna 7 8 7 bulan 7. Bulan yang ke-7. 7 8 9. Tu. Mula dengan 7 dia kena peringatlah. Jadi dengan bahawa terkadang tiada mangkul, tiada dinaqal, diambil daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tu. Jadi menyalahilah apa yang dinakalkan. Dan lagi katanya, kurang dagingnya ibu itu dijabarkan dengan daging anak itu, ditolak akan dia. Jadi orang yang
Bila saat ni dia kata, daging lembu ataupun kambing, yang berkurangan itu dapat dijabar. Dia kata. Itu perkataan itu ditolakkan akan dia oleh mereka itu. Dengan bahawasanya terkadang tiada hasil jabar dengan yang di dalam perut. Tapu sahaja. Jabar sahaja. Sedekah tak ada pun anak dari perut. Kerana kedatangannya itu, kedatangannya alaqah juga. Dalam bentuk air mani lagi. Tu dia. Maka iaitu darah, bukan daging. Tak jadi daging lagi. Dan lagi pula, bertambah daging itu tiada menjabar ia akan aib. Itu tidak menjadikan tiada menjabar ia akan aib kerana tiada memadai akan korban yang panjang lagi gemuk atau yang kudil berkudih lagi gemuk. Jadi bandingnya dia, kalaulah binatang kerbau itu gemuk tapi panjang ataupun gemuk serta berkudis. Jadi apabila ada aib walaupun bergabung dengan tidak aib sekalipun, jadi aib juga. Ya, dia begitu keadaannya. Seperti inilah maknanya dia, misal kita kata masuk ke misalnya, bila dibubuh satu benda yang bukan daripada kesesuaiannya, walaupun sedikit saja dia memberi kesan. Sebab itulah kita yang berdosa kepada Allah, berdosa kepada makhluk, kena ambil kesempatan salah. Sebab kita tak tahu mati itu berlaku secara mengejut. Jadi dalam bentuk alaqah juga, maka iaitu darah bukan lagi daging. Dan lagi pula, bertambah daging itu tiada menjabar ia akan aib. Kalulah dia kata saat ini, Ibn Rif'ah saat ini dia kata, maknanya kalau pun berlaku aib, dapat ditampung dengan jabar ini. Jabar dengan sujud. Jabar, jabar dengan anak tu. Kedatangan anak dari perut. Kerana tiada memadai akan korban yang panjang lagi gemuk. Dia buat bandingnya. Dia begini, dia jawab kepada Ibn Rif'ah ni. Orang lain tak. Ibn Rif'ah kata, memadai buat gerbel lembu yang buntin. Sebab apa? Sebab kekurangan yang berlaku kepada hamil binatang yang mengandung saat ni, itu dapat dijabar, ditampun dengan kedatangan anak dalam perut dia. Gitu. Walaupun dia bila mengandung daging di sekitar tu dia jadi ataupun tubuh badan, itu dia jadi sebab zat tu dia ambil oleh anak misalnya begitu. Tu. Jadi dengan sebab itu majoriti ulamanya tidak memadai lah binatang yang bunting. Tapi Ibn Rif'ah kata memadai sebab kurang yang berlaku pada ibu itu di cover balik oleh kedatangan anak. Jadi dengan kedatangan anak. Tapi katanya pula jawab bagi orang kata tak memadai binatang yang bunting ini. Dia kata anak yang datang dari perut ibu yang mengandung tu dia tidak dapat nak cover. Dia begini je sebenarnya. Dia yang pertama tak dapat nak cover kerana boleh jadi anak dalam perut tu dalam bentuk alaqah bagus. Dalam bentuk nutfah. Dalam bentuk alaqah. Tu. Bukan pada belum lagi sampai mudghah daging. Lepas tu pula dia kalau anak dalam perut tu terlalu muda, terlalu kecil. Dia liu orang nak makan ni. Ada orang yang rasa kembal, jijik. Dia terbayang-bayang dengan, ada orang tak boleh makan. Anak yang terlalu kecil ni. Jadi, itulah maksudnya dia tak boleh nak jabar sebenarnya. Jadi buntin, hak majoriti ulamanya, buntin itu ialah aib gerban. Jadi tak boleh nak gerbal, tak memadai. Ibn Rif'ah mengatakan ada boleh. Kerana buntingnya seekor binatang itu tidak menjadi kekurangan kepada dia. Namun dijawab oleh ulama-ulama yang lain kata jadi kurang juga. Ni sebab.
nisbah kepada kualiti ibunya dan juga anak tu orang tak. Jarang orang boleh makan anak ni, anak kecil beranak. Maknanya mazhab kita bila sembelih mak dia, dan kalau anak dalam perut masih hidup lagi boleh makan. Nah, tu. Dengan tak sembelih dah. Sebab sembelih dah mak dia, macam sembelih dia dah. Tu mazhab kita Syafi'i. Jadi yang panjang lagi gemuk atau yang kudil lagi gemuk tak memadai. Lembu kita tu gemuk tapi pincang. Pincang lagi gemuk. Kecok. Jadi gemuk itu kelebihan. Tapi dia kecok, pincang. Maka tidak sah. Pincang yang ketara. Pincang yang ketara tidak sah jadi binatang gerban. Sebab orang panggil pincang saat ni. Walaupun dia gemuk sekalipun. Situ dia buat perbandingan. Atau yang kudis lagi gemuk. Berkudis tapi gemuk. Pun tak memadai juga. Sebab apa? Sebab ada aib itu. Jangan ada aib. Walaupun ada kelebihan sekalipun, dia benih aib. Dari kerana gemuknya itu tiada menjabar ia akan aib. Gemuk binatang tu sunat kita membesarkan, menggemukkan. Tapi gemuknya binatang kurban itu tidak menjabarkan ia aib pincangnya. Gemuk lembu tu tapi pincang. Tempan. Pincang, tepan, kecok. Tu. Tak dapat dijabar oleh gemuk. Tak dapat di-cover oleh gemuk dia tu. Tu. Atau kudilnya yang berkudisnya. Dengan gemuknya binatang kambing ni gemuk tapi dia berkudis. Gemuk tapi dia tempan. Kecok. Tu tak boleh nak jabar. Tak boleh nak tampung. Tu. Maka tak boleh lah. Tu tak boleh. Tak memadai. Jadi mata yang nak digerban itu mestilah bersih daripada aib gerban. Tu. Satu soalan. Jika ditanya orang bahawasanya yang buntin pada zakat dibilangkan oleh mereka itu sempurna. Tengok. Itu kena ingat masalah ni. Kalau dalam bab zakat binatang yang buntin itu sempurna. Bermaknanya boleh dikeluarkan zakat dengan binatang yang buntin. Tu. Itu dalam bab zakat. Tiada beraib. Sempurna tiada beraib. Binatang buntin dalam bab zakat sempurna tidak aib. Maka memadai ia akan zakat. Boleh buat keluar zakat dengan binatang buntin saat ni. Dan yang buntin pada korban dibilangkan ia aib. Yakni limadha, kerana apa? Bakpo dalam bab zakat, binatang buntin itu dia panggil sempurna, tidak aib. Tapi dalam bab korban, aib tak memadai pada korban. Tu. Maka tiada memadai ia akan korban. Maka apa perbezaan antara keduanya? Antara keduanya bab zakat dengan bab korban. Sehingga suatu sifat yang sama, benda yang sama dihukumkan sempurna, dalam bab lainnya dihukumkan aib. Tu. Jawab kepada soalan saat ini. Dibezakan ia dengan bahawasanya yang maksud pada zakat itu nasal keturunan. Tu. Pakai kan juga? Tak payah. Tak apa soalan lagi. Tu dia. Boleh. Okay. Jadi jawab perionya, dibezakan ia dengan bahawasanya maksud daripada zakat itu ialah nasal. Itu nasal jua, bukan baik dagingnya. Dalam bab zakat, perkiraannya ialah tentang nasal. Nasal ni makna keturunan, zuriat.
Bukan comel tak comel dagingnya. Baik tak baik dagingnya. Tu dia. Jadi, berbeza. Maksud dia berbeza. Maksud daripada zakat lain. Maksud daripada gerbe lain. Jadi kalau dalam bab zakat, maksud dianya ialah nasal. Membiak semakin ramai. Jadi kalau yang buntin itu, bukanlah aib, bukan sempurna, kelebihan. Berbeza dengan bab korban. Dan yang dimaksud pada korban itu baik dagingnya, bukan asal. Situ tepat. Letak duduknya. Bagaimana berlaku hukum yang berbeza pada benda yang sama. Mana lembu yang buntin itu memadai pada zakat, keluarkan zakat. Tetapi tidak memadai pada korban. Apa jadi macam tu? Jadi jawab dianya, kerana maksud bagi kedua perkara ni adalah berbeza. Yang maksud daripada korban itu ialah nak kepada banyak daging, baik dagingnya. Adapun zakat itu nak kepada nasal, makna keturunan dia. Itu yang lebih orang panggil maknanya maksud yang daripada zakat. Tu. Bukannya nasal dalam bab gerban. Inilah hukumnya yang bunting. Begitulah hukum binatang gerban yang bunting. Adapun yang baru beranak, misalnya lembu ataupun kambing yang baru beranak, maka dia itu memadai akan korban. Tak apa, boleh. Baru dah lepas beranak. Lembu tu ataupun kambing. Maka memadai. Maknanya, kalau seumpamanya macam sekarang itu sedang mengandung, lembu tu sedang buntin, kambing sedang buntin. Jadi nak buat gerban itu, kalau dia sudah melahirkan anak, boleh buat gerban. Jadi tengoklah dia tu bila tu. Jadi maknanya kalau sudah beranak tak apa. Tapi sebelum daripada beranak, dekat dia buntin, itu tidak memadai. Tapi kalau sudah melahirkan anaknya, memadai akan korban. Ini kata memadai binatang korban yang sudah melahirkan anak, baru saja melahirkan anak, pada kata Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar dan Nihayah bagi Syekh Ramli. Dan tiada memadai pada Khatib Syarbini. Khatib Syarbini di dalam kitab Murni dia kata, tak sah juga baru beranak. Orang baru beranak macam manusia lah, baru beranak baru lepas beranak, tubuh dia tu lemah, daging dia pun jadi begitulah juga binatang jadi Syekh Khatib Syarbini dia kata tak memadai juga yang baru melahirkan anak, sama seperti yang buntin. Dan lagi disyaratkan bahawa jangan ada ia sangat tempan. Ni dia sebut pincan, ni tempan, hok tolong ada tu. Sangat tempan. Jadi mafhum dia nya, kalau tempan sedikit-sedikit tak mengapa. Kecok sikit-sikit tak apalah. Dia apa tempan ni? Apa hubung kaitnya dengan daging macam ni? Baik daging. Baik daging, baik dagingnya, banyak daging. Apa kaitan dengan tempan? Ada kaitan dia. Kaitan dia nya bila tempan, bila dia tu kecok, dia pincan, maka dia akan terlambat daripada lembu-lembu yang lain, daripada kambing, untuk meragut rumput, untuk minum air. Dia macam kalau kita kata begitu dah dekat ada orang panggil berebut-rebut. Jadi yang akhir itu maksudnya akhirnya tak dapat banyak, tinggal yang kopeh-kopeh sisa-sisa tu. Jadi kalau seekor lembu itu tempan, orang lain sudah meragut rumput, tak ada tinggal sikit dia. Jadi maknanya makannya tak akan jadi sempurna lah. Jadi makannya tak sempurna, jadi tubuhnya tak jadi gemuk. Tu dia ada kaitan. Itu makna sangat, sebab itulah dia qaid dengan sangat tempan. Tak memadai. Kalau tempan sikit-sikit, tak apa. Setara mana? Setara mana yang dikatakan sangat tempan yang tak memadai pada gerba. Dengan sekira-kira mendahulukan akan dia orang yang lain berjalan. Orang yang lain makna binatang lah, bukan orang. Binatang yang lain tu mendahului dia. Tinggal dia pula duduk belakang sekor-sekor dia. Begitu soalannya. Dan tertinggal ia daripada tempatnya. Tak kala pergi kepada rumput yang baik. Rumput yang comel-comel boleh kepada binatang lain berlaku. Sebab apa? Sebab dia
dia kecoh, dia tempan, yang ketara dia panggil. Yang ketara maknanya menyebabkan bila lembu-lembu yang lain, kami-kami lain pakak bergegas pergi mendapatkan tahu. Binatang dia tahu lah macam kita manusia lah. Kita tahu makanan yang baik tu macam mana. Pas binatang pun dia tahu. Dia lebih tahu daripada kita rumput mana yang terbaik bagi dia. Jadi mereka tahu yang mana yang terbaik, yang baik. Lalu binatang-binatang yang lain bergegas pergi kepada rumput yang baik. Dia tempan yang ketara menyebabkan tertinggal. Rumput di kawasan tu sudah selesai. Rumput yang baik tu. Dia dapat di makna kawan-kawan dia panggil. Ada cara dia panggil. Oh, pakak pergi belakang situ. Pakak makan. Habis. Bo molek dia sampai ni lagi mana? Setibanya. Begitu tibanya di sana, alih-alih maknanya rumput yang baik itu sudah selesai dimakan, habis. Jadi kalau bahasa Kelantan gitulah. Kalau bahasa Kelantan kita, bo molek siapa, tempat rumput hok comel hok molek tu, habis dia cinyahnya makan kepada lembu-lembu lain. Jadi begitu, lembu yang mana rumput yang baik tu yang subuhlah ni sebab kepada dia. Dan binatang ni dia tahulah makannya dia tu. Dan jika mendantan pincangnya itu di bawah kakinya sekalipun, jika mendatang pincangnya itu di bawah kaki, bukan start daripada atas lagi. Tapak kaki dia tu, dia tepuk situ. Sekalipun juga jadi aib. Dan jangan ada ia sangat kurus. Sebab maksud kepada gerbek itu ialah daging tu. Ingat, itu maksud daripada gerbek ialah daging. Itulah yang kita belajar seumpama kita ni, kita tahu. Sekarang kita sudah tahu. Jadi maksudnya ialah kita tahu keutamaannya apa dia. Tu. Maka dengan sebab tu jadi soalan yang ditanya. Kalau macam orang yang pergi umrah umpamanya, soalan yang pertama yang ditanya kepada travel ialah jarak antara hotel dengan masjid. Tu kita orang Malaysia lah gitu dah. Sebab kita manjuk. Jadi maksudnya ialah bila gerbek, apa yang perlu kita lihat dari segi kriteria ni ialah yang gemuk, yang paling banyak dagingnya. Begitu. Tu. Jadi sehingga yang sangat kurus, bukan kurus. Itu perlu dibezakan. Yang kurus dengan yang sangat kurus. Tu. Apa dia ciri-ciri turun, nampak tu lewusuknya ke mana itu biar ada kriteria dia dengan sekira-kira ni setara mana standard kurus yang menyebabkan tidak sah tidak sah untuk dijadikan binatang korban sekira-kira hilang sum-sumnya, hilang lemak dia tu rapat macam kita sekarang lah, semakin alah ketua daging-daging semakin kurang dia jadi maknanya kita tu semakin kurus sehingga hilang sum-sumnya. Sum-sum tu makna lemak dia hilang, tak ada, kering garing gitu. Kita tengok ni pun kita reti makna kering, nampak kering macam manusia lah orang ni. Bila masa susah dulu orang panggil Allah keringnya dia siang dia. Tapi bila dia dah orang panggil dah dapat rezeki yang lebih luas, orang panggil basuh. Tengok tubuh dia agak basuh, segar tu. Tengok anak-anak dia juga kering garing Allah siangnya sebab anak-anak peras ni masya-Allah makna nampak tu lewusuk tu lewusuk dia nampak kan apa bucik tu bukan bucik kerana daging angin banyak anak-anak Palestin kita, anak-anak orang Islam di Palestin tengok dengan Allah kesian kita perut bucik tu bukan kerana daging dak toleh rusuknya gitu, nampak kembur perut, angin banyak. Jadi sehingga hilang sum-sumnya itu maknanya lemuk dia tu hilang. Dan jangan ada ia gila, tak sih juga. Binatang pun ada yang gila. Ada gila tu. Iaitu yang tiada tahu mencari tempat makanan sendiri. Tak boleh cari. Nyanyilah Jadi maksudnya itu membawa kepada apa? Membawa kepada kurang ada daging dianya. Kurang makan gila, dia tak reti, tak tahu nak cari mana makan Nana ni ke dia? Ke dia leh Nana.
tak karuan. Ni nana hanyu tak tahu ni. Macam orang budak nana gi mari tak tahu apa. Jadi binatang pun macam tu lah. Nana gi mari duk cari. Tak tahu nak cari mana tempat meragut yang baik ni. Bila dilepaskan oleh tuan dia tak reti nak pergi makan mana. Gila dia panggil. Lembu tu lembu gila. Ada. Binatang pun dia ada istilah gila. Maka jadi kurang dah makannya. Kau pergi makan. Bila gila ni membawa kepada kurang makan. Kerana bahawasanya yang demikian itu mewarisi kurus. Kurang makan mewarisi kurus. Mewarisi makna membawa kepada jadi kurus. Tu. Dan tu makna tak boleh gila. Tu gila dia tak reti nak kira ni. Tak tahu penamu. Orang buat gila tok depan dia makan hak tu ni. Dan jangan ada ia buta dua belah matanya ataupun sebelah matanya. Tak sih juga. Aib juga. Dan jika dengan sebab putih makna selaput yang menutupi pada sekedian matanya sekalipun. Buta tu makna selaput mata je pun. Ni. Sebab apa? Supaya saat ni jugalah. Bila dia buta, macam mana dia nak pergi cari tempat dia meragu mana. Juga itu memberi kekurangan kepada proses untuk makan. Tu. Yang buta daripada binatang, dia nak tahu lah ke mana tempat tu rupuk dia tak nampak ni. Jadi menyebabkan kurang makannya dan jadi kurus lah. Atau pada yang kebanyakan daripadanya sekalipun. Mana putih yang menutupi pada sekalian matanya atau pada yang kebanyakan daripadanya mata. Jadi putih sana itu selaput sana tidaklah keseluruhan mata tu dia tutup belaka. Tapi yang terbanyak lebih daripada 50% matanya ditutupi oleh selaput. Sekalipun demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah, yakni yang hilang penglihatannya. Betul lah. Dan jika ada biji matanya pun sekalipun biji mata tu ada tapi buta. Sebab itulah maknanya dia hakikat sebenarnya kita melihat bukan dengan mata, dengan sifat penglihatan yang ada di mata. Kalau melihat dengan mata maknanya tak ada lah butir mata. Orang buta ada butir mata ni. Walaupun ada biji mata sekalipun tetapi tiada mengapa yang dhaif penglihatannya. Dhaif. Tidaklah siapa buta ataupun tertutup habis mana dengan selaput ni. Sebab bilas maknanya lemah. Sebab bilas makna silau. Atau putih juga usah ni maknanya berselaput ni. Tu. Dengan sebab berselaput yang sedikit. Hak ni tak mengapa. Kalau dhaif penglihatannya, lemah sedikit penglihatannya dengan sebab bilas, silau ataupun putih mana selaput sikit-sikit je. Itu tak mengapa. Situlah kena tahu mana setara mana atau lainnya. Jadi tak menjejaskan untuk dia meragut. Cari tempat atau lainnya lain daripada makna sebab kepada jadi dhaif penglihatan saat ni. Dan tiada mengapa yang ketiadaan penglihatan pada malam. Oh, malam dia tak nampak. Sehari rabun malam. Binatang kita biar Rabu malam tak mengapa. Sebab apa? Malam bukan masa makan. Binatang pun tak makan malam. Kita manusia makan malam ni. Lah ni timbul pula nasib lauk malam. Jadi ni malam pun makan berat jugalah ni. Jadi kalau penglihatannya itu ketiadaan penglihatan pada waktu malam. Rabun dia tu waktu malam saja. Maka itu tidak mengapa. Kerana dia tidak melibatkan waktu makan. Dan disyaratkan pula bahawa jangan ada ia sakit yang mendatangkan kurus. Sebaharan penyakit. Apa-apa saja penyakit yang membawa kepada jadi kurus. Itu disyaratkan pula jangan ada begitu. Apa saja penyakit yang menyebabkan tak lalu makan. Macam kita manusia lah. Dia ada penyakit-penyakit jadi tak lalu makan. Ada lalu makan. Kau lalu makan. Ada. Semakin semangat makan dengan sebab sakit. Ada balas tu. Macam tu. Dan jangan ada hilang suatu daripada telinganya. Telinga. Cuping telinga tu jangan berlubang. Jangan terpotong.
Dan jika sedikit sekalipun jangit, maka tiada memadai yang terpotong sekalian telinganya. Nyata gerban yang terpotong sekalian telinganya tidak memadai, makna tidak sah untuk dibuat gerban. Atau suatu suku daripadanya, bukan semua telinga, sebahagian daripada cuping telinga itu makna hilang. Dan tiada memadai yang dijadikan dengan tiada bertelinga. Binatang itu dijadikan khaliqah, kejadian dia itu tak ada telinga di mula lagi. Kerana hilang suatu suku daripada ni makan telinga, pun orang makan juga. Jamnya dulu ni, tu dia macam belulan makna kulit. Dibuangkan bulu-bulunya, dibuat su ni, tu. Ni perut pun kalau orang di luar Kelantan tak pandai nak makan dulu, sekarang baru pandai. Perut apa lagi orang Kelantan dah, ni bergebuk lah ni. Oh kalau tak berikan perut kak, ni marah ni. Jadi ni telinga boleh makan juga. Kerana dia macam belulan juga ni. Tu. Jadi syarat dia jangan hilang sebanyak. Tetapi jika belah telinga, cari dia tak hilang. Terbelah ataupun cari, tu tak apa. Atau bertindik tu dia lubang sikit je, kecil lah sangat lubang dia, bertindik. Supaya makna bertindik dia bubuh tanda ke awak tanda ni tengok tu. Jadi tidak lubang besar. Maka tiada hilang suatu suku, mana tiada hilang sebahagian daripadanya, daripada daging. Tu tak hilang. Tu dia. Maka iaitu tiada mengapa, makna memadai pada gerban. Dan disyaratkan pula bahawa jangan ada ia terpotong suatu suku daripada lidahnya. Makan juga lidah. Lidah juga dimakan. Jadi jangan terpotong sebahagian daripada lidah. Atau suku daripada susunya. Makna labu susu. Susunya makna labu susu lah. Labu susu. Bukan diri susu tu dah labu susu. Itu tidak hilang. Atau aliyahnya. Aliyah ni papai punggung dia. Tu. Papai punggungnya. Atau ekornya. Ekor lah orang bergebuk juga ni. Dan jika sedikit sekalipun hilang tu sedikit sekalipun, tak boleh. Itu mengurangkan kemah, harga dan juga daging. Tetapi memadai yang dijadikan daripada perut ibunya dengan tiada bersusu. Makna kejadian dia tu asalnya tidak bersusu dah. Makna meme dia tak bersusu dah. Tak ada labu susu dah. Tu tak ada apalah. Atau tiada beraliyah. Aliyah tu. Bukan beralih dah. Aliyah pun. Atau tiada berekor. Ataupun tiada berekor. Dijadikan dengan tak ada ekor di mula lagi. Jadi itu tidak mengapa. Tidak kata. Tetapi memadai. Memadai maknanya tak apalah. Memadai. Hok khalqah. Khalqiyah makna kejadian dia tu memang tak ada dah. Beranak-beranak tu memang tak ada ekor. Misalnya begitu. Kalau hok kejadian yang baru, tu tak boleh, tak memadai. Dan demikian lagi memadai yang dikembirikan. Dikembirikan makna dikasih. Kasih, dia kasih. Nak suruh hilanglah syahwat dia ni. Kerana menghilangkan dialah terpaksa lah kita sebut dia. Mana sehingga kerana menghilangkan pelirnya. Itu tiada mengurangkan akan dagingnya. Tu. Bukan dia jadi hanya adalah ia menambahi akan dia daging. Dia bertambah daging. Sebab bila dihapuskan nafsu seknya, nafsu makan dia bertambah. Begitu. Jadi dia semakin gemuk. Jadi kalau begitu, cuma nyanyi ke dia lah kita tu buat ni. Panggil dia punya nafsu syahwat dia ni. Tu. Jadi maknanya yang dikembirikan, yang dikasih, dia panggil kasih, kembiri. Itu boleh. Dan dua pelernya itu tiada maksud memakan akan dia pada adatnya. Pada adat orang tak makan. Tetapi adalah setengah ulama menarankan memakan dia. Bukan semua ulama kata haram yang nak makan.
Jadi dia tidak memberi kesan kepada daging. Dan kerana dia berbeza dengan telinga. Telinga saat ni orang makan. Berbeza dengan telinga. Telinga dimakan akan dia. Tidak sama dengan ini. Dan demikian lagi memadai yang tiada bertanduk. Tak ada tanduk. Tetapi makruh, hukumnya makruh sajalah. Kok moleknya biar kena ada tanduk lah. Dan tiada mengapa yang patah ataupun pecah tanduknya. Tanduk dia patah ke ataupun pecah. Itu tiada mengapa. Maknanya memadai lah. Jika tiada mencacatkan ia akan dagingnya. Kalau patah tanduk, pecah tanduk tu tidak melibatkan jadi kurang daging dia. Mafhumnya kalau menyebabkan jadi kurang daging, kalau menyebabkan jadi kurang daging, tak boleh lah. Tu tengok dah. Adakah tanduk itu ada kaitan dengan daging ke? Kembali kepada ahlinya. Dan tiada memadai yang tinggal sekalian giginya, yang tanggal sekalian giginya. Semua gigi dia tu habis tanggal belaka dah. Tu. Cabut belaka dah. Tak memadai. Tak ada gigi cabut. Kerana apa? Kerana gigi tu ada kaitan dengan makan ni. Bila dah tak ada gigi, dia jadi supaya kita manusia. Bila tak ada gigi, kita jadi malas untuk memamuh. Tak sedap, sakit. Binatang pun lagi tu lah. Orang tu juga makan daging mo pula dia. Makan mamuh 2-3 kali telah mamuh dia. Tak ada acung molek. Bahayalah. Ini memang binatang gerban. Pecah tanduk, patah itu makruh sahaja. Melainkan ia menyebabkan mencacatkan ataupun mencederakan akan daging. Dan tiada memadai yang tanggal sekalian giginya. Baca tu lah. Tanggal habis sekalian giginya, bersalah yang tanggal setengah giginya. Tak apa. Maka iaitu memadai. Tidak semua pun, hanya sebahagian saja yang patah ataupun cabut. Jika tiada mencederakan ia akan makannya. Banding seperti kita manusia. Kita manusia ni, nak baru gigi tu cabut ke ataupun dicabut ke, tak ada gigi dah. Jadi dalam bab makan ni, dia sangat bergantung kepada gigi. Tak ada gigi, makan pun tak jadi sedap dah. Nikmat sedap tu tak ada dah. Tak sempurna makan tanggal semua gigi kita bersalah yang tanggal setengah saja giginya, tidak semua pun maka iaitu memadai. Jika tiada mencederakan ia akan makannya. Dia kait di situ, di tempat berhenti dia situ dalam bab makan. Jadi apa-apa saja perkara faktor yang menyebabkan tak boleh nak makan berapa situlah tempat nak jadinya. Dan tiada mengurangkan dagingnya, tidak mencederakan dan tidak mengurangkan dagingnya. Demikianlah yang tersebut dari kitab Tuhfah dan juga kitab Mughni. Qala muallifu rahimahullahu taala, dan disyaratkan pula bahawa jangan ada hilang suatu suku yang banyak daripada pahanya. Paha lembu bersalahnya sedikit sekit je hilangnya maka iaitu tiada mengapa, boleh. Dan disyaratkan niat pada korban itu kerana bahawasanya korban itu suatu ibadah, wajib kena niat. Anak korban-korban ni ialah ibadah. Gerban-gerban ni ialah ibadah. Dan tiap-tiap ibadah tiada sah ia melainkan dengan niat. Kena niat. Melainkan pada korban yang ditaayunkan dengan nazar. Korban yang ditaayunkan ditentukan dengan cara bernazar. Maka tiada disyaratkan baginya niat. Hok dah dinazarkan akan dia untuk bergerban tak kena niat. Tu. Tak payah niat dah masa nak gerban tu. Ada pun lain pada tu kena niat. Dan disyaratkan bahawa hendaklah
ada niat itu tak kala sembelih dia. Masa tengah duk sembelih tu, oleh orang yang bergerbek sendiri ke ataupun wakil ke, yang niat iraqatul dam itu makna niat qurbah, ibadat kepada Allah Taala. Maka tiada disyaratkan baginya niat, tak syarat niat, tapi dia afdal satunya. Dan sesungguhnya bahawa hendaklah niat itu tetap kala menyembelihkan dia. Dan harus mendahulukan niat atas menyembelihkan. Afdalnya ialah masa sembelih. Niat gerbek tu. Orang yang gerbek dia niatlah gerbek. Kalau tidak masa, makna masa sembelih tu. Ataupun di salah satu daripada ruksah. Gerbek ni boleh niat belum daripada perbuatan gerban. Itu pada ketika ikrar ta'yin akan gerbek tu, dia niat. Dan jika tiada dihadirkan dia akan gerbek, binatang gerbek sekalipun dia tak bawa hadir, tengok ni akan niat pada ketika sembelihnya sekalipun. Dan masa dia tengah sembelih tu dia tak hadirkan niat sekalipun, tak apa. Kerana seperti harus mendahulukan niat zakat atas membagikan zakat. Belum daripada kita bagi zakat tu pada mustahikin, kita niat dah masa kita cabut, kita encir-encirkan, boleh juga. Atau ketika diserahkan kepada wakil. Jadi zakat gerbek boleh diserahkan. Dan tiada memadai ta'yin itu daripada niat, dan harus wayan niat dah. Mana tiada memadai ta'yin itu daripada niat, dan daripada niat, niat saja je tak memadai, dia kena kata. Dan harus berwakil akan seorang menyembelih korban. Lah memang lah, kalau lembu unta gak ni seorang yang kena sembelih. Pada kambing lain, mungkin satu bahagian. Jadi maknanya tukar sembelih tu orang pakak kena wakil. Lama kita nak tak tahu ke apa. Kena wakil kepada tukar sembelih tu. Saya wakilkan kepada awak untuk menyembelihkan binatang mana gerbek saya ni. Tu. Jadi dan harus berwakil akan seorang menyembelih korban. Dan memadai niat yang berwakil, maka tiada jabar wakil. Maka tiada hajat. Tiada jabar. Maka tiada hajat wakil kepada berniat lagi. Jadi maksudnya dan harus berwakil akan seorang menyembelihkan korban. Kita wakil kau pak cik deh, tulis sembelih gerbek apa. Dan memadailah niat yang berwakil. Orang yang memberi wakil tu, dia niat maka tiada wajib wakil kepada berniat. Wakil, orang yang menguruskan gerbek itu maknanya sembelih, tak wajib dia niat, sebab yang memberi wakil kepada niat dah. Jadi kalau kita nak, ialah dari segi keselamatan lah. Sebab kadang-kadang ni mungkin, tapi masalah niat ni dalam hati orang. Masa orang duduk tengah sembelih tu, masa tu timing dia ni. Tapi kalau nak niat belum daripada tu boleh, ya afdal tu masa tu lah. Takut teralik lah. Tiada sah ia melainkan dengan niat. Tu dengan niat, melainkan pada gerban yang ditakyinkan dengan azan, maka tiada disyaratkan bagi niat. Di bawah dah. Pada ketika, jadi iaitu pada ketika ikrar takyin. Ikrar takyin. Ikrar dengan bahawa menentukan. Dan jika tiada dihadirkannya akan niat pada ketika menyembelihkan dia sekalipun. Jadi dia kata disyaratkan hendaklah ada niat itu tak kala sembelih. Harus mendahulukan niat atas sembelihnya, iaitu pada ketika ikrar takyin. Ikrar dengan cara menentukan. Dan jika tiada dihadirkannya akan niat pada ketika menyembelihkan dia sekalipun. Seperti harus mendahulukan niat zakat. Niat zakat atas membagikannya. Boleh.
atas membahagikan dia ni. Sekarang seperti harus masa kita hancurkan orang panggil boleh. Dan masa mana niat nak membahagikan dan tiada memadai ta'yin itu daripada niat. Dan harus jadi dan tiada memadai ta'yin itu daripada niat. Dia ta'yin ni dia kena sebut lah. Ini kalau niat ta'yin dengan niat dia tak jadi. Dan harus berwakil akan seorang menyembelih korban dan memilihlah ia setengah. Dan tiadalah niat dan memadailah niat berwakil. Mana niat kita wakil kepada tukar jemleh, maka tiada hajat wakil kepada niat. Masa tu wakil tak ada kena niat dah, tak berhajat. Tu dia. Kata Syekhul Islam. Jadi itulah maknanya perkongsian kita pada pagi ini tentang hukum hakam mana gerbai, yang mana kita tahulah dari segi kelebihan binatang yang mana yang paling utama, kemudian sifat-sifat yang macam mana dari segi warnanya dan apa-apa lagi. Jadi itulah sekadar tu untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang jelas. Kemudian maknanya kita dapat faham dengan baik teks yang kita baca saat ini, sehingga kita boleh menamalkan dia tu dengan cara yang betul lah. Dan ini juga kekhususan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kayu pengukurnya kepada panggil qadar, panggil yang terbaik, yang baik. Itulah mana pada perkongsian kita pada hari ini. Dengan itu kita berhenti pada kata Syekhul Islam ila akhir wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab.